19 ekor. Dah cukup gak 20 ekor. Dah apalah. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni Pok Mu baru je sampai dekat spot ni dekat Patah Teluk Ketapang. Hari ni Pok Mu nak cuba main popper tunda Kita cuba tengok ada dok ikan selor ke, ikan kapur ke, baby GT ke, ni popper tunda Pok Mu nak pakai hari ni. Nampak ni? Ni. Nampak tak? Tu popper tunda warna hijau tu. Popper lepas tu tunda bulu kat belakang. Okey, bulu daripada Miro Denang. Duduk batu rakit tu. Siapa nak boleh cari dia. Okey, jom kita cari strike dulu. Siapa yang belum follow ataupun subscribe, adjust sekali. Beres Pok Mu. Tengok ada makan. Ada makan guys. Tak lekat. Dia ada ambil tapi tak lekat. Kita pujuk lagi. Kita bawa. Strike. Alhamdulillah strike. Oh, lucu sayang. Oh, ada lagi. Alhamdulillah. Strike. Alhamdulillah strike. Okey, kita naik ikan ni. Tengok ikan apa? Kemungkinan ikan selor. Biasanya kalau kita main popper tunda ni ikan selor lah. Ni dia. Popper. Yes, strike. Okey, strike lagi. Alhamdulillah. Strike yang ketiga. Gacok guys, dekat pasir gacok. 3 ekor. Mari main kat pasir. Dekat batu ni slow tu. Tu dia. Ombak besar sikit ni. Bahan pulak. Alhamdulillah bahan pulak tu. Alhamdulillah, strike pulak yang keempat. Guys. Kita naikkan dia dulu. Kita nak cari lagi. Okey. Selor yang keempat. Nak gapo lagi lah. Ni strike dekat pipi ni. Bukan strike dekat mulut ni. Kalau main anjing, tapi anjing tak siapa jauh tu. Tu lah. Tahu habis strike pula dah. SP kalau ring. Kalau ring. Okey. 19 ekor padang tu balik lah. Okeylah, alhamdulillah. Rezeki hari ni Pok boleh dalam jap kita kira dulu berapa ekor kita boleh sebenarnya ni. Kita kira dulu deh. Kita kira dulu berapa ekor tu boleh sebenarnya. Okey. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17. Dah ada belakang. Okey, 18 19 ekor. Dah cukup gak 20 ekor. Dah apalah. Esok mai cari pula. Okeylah. Beres. Alhamdulillah hasil hari ni pakai popper tunda bulu Miro Denang. Tengok. 19 ekor dalam masa setengah jam. 30 minit. Lepo bahan. Main dekat pasir je, bukan main kat batu. Sama sekali. Memang banyak lah hari ni.